pada 28 Mei 2009. Antara itu, berdasarkan semua yang diberikan tadi, mendung dan sinar mula menampakkan wajah. Menjelang tahun depan, ekonomi negara dijangka kembali pulih dan cergas. Pada tahun 2010, ekonomi negara dijangka berkembang kepada 2 hingga 3%. Semua sektor ekonomi dijangka mencatat pertumbuhan positif, iaitu gelembungan 1,1%, pembuatan 1,2%, Diseram. pertanian 2,2% dan pembinaan 3,2%. Sektor perkhidmatan kekal menjadi penggerak utama perkembangan 3,6%. Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh penggunaan swasta 2,9% dan pelaburan swasta yang kembali pulih 3,4%. Di samping itu, peningkatan semula ekspor sebanyak 3,5% dianggap turut menyumbang kepada pertumbuhan Diseriau. antara 1,5% hingga 2,5%. Kadar pengangguran rendah di bawah 4%. Pendapatan per kapita rakyat meningkat 2,5% kepada 24,660